Bisa boleh mamak. Okay guys, so Lisa dia dah habis masak Maggi goreng dia pergi berak. Wih. Kita memang masak untuk bagi satu sungai tu makan ni. Satu sungai kot. What are you talking? Satu group kot. Satu tempat sungai tu mandi. Boleh kecek. Tengok cik nak makan ni. Bismillah. Ya. Muat. Muat. Ya. Itu macam mana pula dah tutup? Tak, muat. Untuk sekejap dah pagi. Bangun tidur pukul apa, bangun pukul apa. Kita akan pergi bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain buat isteri semua. Kita ada lagi satu isteri. Aku bangun seawal 5 pagi. Tidur pukul 4. Tidur pukul 4 dulu. Oh by the way, happy birthday to Najwar, Siti Najwar. This is birthday treat mungkin untuk dia. Completed birthday. Dah tua dah belum. Tidur. Stay tuned. Lisa tukang masak Maggi setiap pagi ni. Guys, apa? So sekarang ni kita dah sampai. Tapi Aku rasa lebih 10 kali kau dah pusing 10 kali kita dah pusing keluar sebab tak jumpa jalan masuk. Kenapa abang ni Sebab macam serius? sebelah sana dia ada sungai tua. Sebelah sini Nakoda Rimba. Sekarang ni kita orang tak tahu Nakoda Rimba je masuk celah mana. Kenapa buat muka macam tu? Ya tu. Mana? Bukit? Sekarang pukul berapa? Sekarang dah pukul 12 lebih weh. 12. Kita orang kat sini daripada 8.30 kalau tak silap aku. So, tadi kau yang suruh tunjuk kau. Ya, so far siapa yang nak datang sini, aku suggest really recommend korang datang sini. Toilet dia not bad.
Dia ada shower tak? Tak, yang sini ada kolah je. Toilet dia sumpah not bad. Lepas tu air dia pun best gila. Toilet dia macam tak ada lah macam not bag yang tak bag langsung. Yeah. Ada je yang bag tu Cuma tak teruk tak Tak teruk. teruk. Yang macam Dan- kau boleh je survive. ada je lagi yang lagi hello. Yes. Sebenarnya kau kena ni lah. Kena jalan sikit lah. So tu je lah kot. Nantikan vlog Nanti kan vlog daripada kita orang. And ada vlog juga daripada kamera. Tapi dalam kamera ni bukanlah vlog. Dia more kepada macam short video je. Bye! Guys, kita dah Allah. Kita dah sampai rumah. Enggak tudung hilang. Tiba-tiba tudung hilang. Sumpah tudung kau hilang? Ya, tak ada. Kenapa lah kau selit sekali dalam baju kotor tadi? Tudung macam mana? Tudung warna coklat. Ada gewe dah kat tu. Gewe. Mana gewe dah? Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum bisa. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan di Bread Sun.